Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni kita hari kedua dekat hari ni hari kedua kita kat Penang. Kita last malam berapa? Uroji. Sekarang ini kita buat untuk huruf H. Kita pun dah makan semua. Kita nak pergi apa? Hard Rock. Kita pergi Hard Rock. Okey, tahu tak Hard Rock tu apa? Bukan Rock. Oh, Hard Rock tu Hard Rock hotel yang ada Hard Rock cafe, Hard Rock ada kedai. Kita pergi kat belah-belah sana lah. Tak tengok gambar sebab kita tak mampu nak check in sana. Kita pergi tengok orang kat sana lah. Diam lah. Buat macam okey, so Bising sangat tu. Let's go guys. Jom kita pergi ke Hard Rock Cafe. Let's go. Sampai kat Johor Bali. Okay, urus je settle. Lepas ni K kita pergi beli Johor dulu baru kita sembang pasal K Okay. K. Abu Migo. Okay. Kita orang Kelantan minat jeruk. Mana orang Kelantan mutat ni? Ni orang Kelantan tak boleh bau jeruk. Belanya orang. Okay, sekarang ni K kita akan pergi minum kelapa. Okay, K kelapa lah. Nanti cari kelapa. Okay, yang ni sekarang ni kita dah sampai dekat coconut shake. Tadi apa kelapa? Ya, sini kelapa. Ni kepala. Macam ni kepala. Yang tu kapla. Palatau. Kapla tu kalau dekat Puchong orang cakap palatau. Puchong yang lain tu tapi tak kawan. Mana tahu daerah lain berpakaian tu juga. L lepas K apa? L nak kena. Laut. Tak tahu lelah. Laut. Laut. Cantik. Okey. Langgar saja. Dia punya kelapa sedap. Kelapa shake dia sedap. Dia ada boba sekali. Ni kalau kau nak pergi kau boleh pergi dekat Joyce Coconut Shake. IG dia Joyce Coconut. Okey. Aku nak kau bagi. Naik atas tu. Pening-pening sikit. Okay, sekarang ni kita pergi ke huruf L iaitu laut. Okay, laut. Kita tak mandi pun lah. Malas mandi. Basah-basah kaki. Basah-basah kaki. Rendang-rendang kaki. Okay, kita jumpa di laut nanti. Nah. Apa benda kau ni, Hon? Kau seorang je lah, Don. Okay semua
Nampak ni dah sampai peluh-peluh ni. Sebab tadi kita orang main bola tak boleh nak record sebab semua main so tak ada sampai nak record lah. Takkan nak main bola sambil record. Lagak betul. Sekarang ni kita nak balik rumah dulu, kasih mandi apa semua. Okay, seterusnya Royal M. Lepas tu kita pergi makan. Sebab makan kita pergi N kan. N Block Night Market. Nak makan. Oh, kita tak fikir lagi. Okay, kita jumpa dekat rumah Nantina. Apa dah? Kunci apa? Kunci makan iPhone lah pun. Kat aku. Bogel now belakang tu. Okay, kita jumpa kat rumah nanti. Calo Peteh. Okay guys, sekarang kita kat rumah. Sekarang tengah tunggu orang mandi. Lama nak mandi. Pukul 9. Barai. Pukul 9 nanti baru kita pergi makan. Kita makan apa? Kita pergi makan ain tu. Apa? Ain seafood. Kak Ani. Kak Ani seafood. Kita makan ikan. Makan ikan. Asyik mancing kat laut tadi kan. Kita mau layan. Okay, gerak lu. Kau macam ni kau? Tak bagi dah. Belum lagi. Tutup sikit ni. Tutup. Kita ni datang kat sini. Datang sini. Okay geng, korang nak dengar tak Honda VTEC? Nak dengar? Gear 1. Gear 2. Pul, kau boleh aku buat macam ni kan? Lepas tu kau buat kat badan aku macam ni. Padu lagi kan. Dia masuk dalam mimpi dia. Padu lagi kan. Ni apa masas? Tuan Masas. Okay semua, sekarang ni kita orang dah siap dah. Kita nak pergi makan. InsyaAllah hari ni dapat buat M, N, O dapat kot. P dapat. Apa yang kita fikir lah. Tapi aku rasa tak sempat lah nak sampai Z hari ni. Mungkin semua tu sambung esok lah. Aku tak tahu sempat ke tak Z pun nak habis sampai vlog hari ketiga. Tak sure lagi. Tengok macam mana. Tapi yang penting sekarang kita buat huruf M, makan. Okay, lepas makan kita pergi naik market huruf N. Lepas tu kita beli oleh-oleh. Oh, dekat naik market. P kita bincang nanti. Okay, cara. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat kedai Kak Ani Seafood. Kak Ani ni mantap. Tak, makanan dia. Walaupun tak sampai lagi tahu mantap. Risau kadang-kadang ya. Makanan sampai lagi sebab kita sampai awal. Sebab kita ni jenis pancul. Okay, pancul. Ni kenapa nama hilang ni semua pergi berasap. Macam saya tak berasap. Saya duduk sini je. Saya budak baik. Mak saya cakap dulu kalau saya okok cepat mati. Betul? Okay, kita tunggu makanan sampai. Muka kena kemik. Lagi satu maaf lah kalau konten ni tak berapa menarik. Sebab sebenarnya aku tak tahu nak buat konten apa sebenarnya kat bini ni. Sebab diorang dah susah aktiviti diorang kan. So tak nak kacau. Tiba-tiba aku buat mandi paling lama menang 20,000 tu. Tak ada lah. Kira tak nak kacau aktiviti orang. Dia kalau aktiviti ni aku yang plan, aku yang support semua tu lain cerita. Tu boleh ikut aktiviti, boleh ikut kepala aku. Ni sebabkan masing-masing keluar duit. Tak boleh naik ke kepala aku lah. Betul tak? Betul. Tapi apa-apa pun jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Okay, thank you for 200 for this time. Okay, sekarang ni macam aku cakap, selepas makan kita huruf N, iaitu apa? Night market. Selepas night market kita terus pergi apa nama huruf O. Huruf O oleh-oleh. Oleh-oleh tu buah tangan. Betul, oleh-oleh buah tangan. Betul. Okay kan, sekarang ni kita dah pergi nak market and oleh-oleh. Masalah oleh-oleh tak ada benda aku nak beli. Sekarang nak market dah macam tak ada apa-apa dah sekarang. Kalau tidak dulu jalan sesak-sesak. Sekarang ni jalan senang gila jalan. So sekarang ni P apa? Pisang. Pergi balik tidur. Pergi sekolah balik. Pergi kat rumah nanti lah. PK dengan PK lah. Okay guys, sekarang ni kita orang kat rumah and New Year pun dah pukul 12 sekarang ni. Party. Santai kacau tahu. Bahan. Sila. Aku tak biasa. Cukup. Rosak akidah semua ni. Okay guys, so itu saja. Aku rasa Q esok. Q dan seterusnya esok. Okay, kita jumpa Next video guys. Vlog yang ketiga, day 3. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Tinggalkan ku sendiri. 1, 2, 3.